Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Baiklah, hari ini dalam video ini cikgu nak perkenalkan kepada kamu semua tentang satu kotak yang cantik. Apa itu? Kotak I Hebat. Apa dia? Kotak I Hebat. Okey, apa yang ada dalam kotak ini? Bagaimana kotak ini membantu kamu dalam menulis sebuah karangan terutamanya pada perenggan isi? Mari cikgu terangkan satu persatu. Baik, kotak I Hebat ada 6 komponen iaitu ada huruf I, ada huruf H, ada huruf E, ada huruf B, ada huruf A dan ada huruf T. Kenapa ia dipanggil I Hebat? Kotak I Hebat ini akan membantu kamu menulis dengan lebih baik. Contohnya, kamu dapat soalan cara meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, kamu hendak menulis perenggan isi. Jadi kamu menggunakan kotak ini sebagai panduan. Oleh itu, kamu perlu melihat komponen yang pertama iaitu I, isi. Okey? Bagaimana kamu hendak menulis perenggan isi untuk ayat yang pertama? Kamu boleh pilih mana-mana pada fokus cara. Sebab soalan tadi menerangkan tentang cara meningkatkan perpaduan. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana yang cikgu dah beri. Contohnya, kamu pilih ayat antara langkah yang efektif ialah apa? Kamu tambah idea kamu. Seterusnya, kamu gunakan komponen H. Okey, kamu cari huruf H. Huraian isi. Kamu boleh pilih mana-mana. Okey, kamu boleh pilih contohnya, kamu ambil ayat ini. Langkah ini amat penting supaya apa? Kamu isi idea kamu berdasarkan isi yang kamu beri tadi. Okey, seterusnya kita lihat pada komponen E iaitu evident ataupun contoh. Baik, kat sini ada banyak sangat cikgu bagi. Kamu boleh pilih mana-mana yang kamu suka. Contoh yang paling ketara ialah apa? Kamu isikan ruang jawapan kamu. Kamu cuma boleh ambil pemula ayat di sini sahaja untuk bantu kamu kembangkan idea yang kamu ada. Okey, seterusnya kita lihat pada B. Bahaskan kesan. I sudah, H sudah, E sudah, B pula. Bahaskan kesan. Kamu pilih mana-mana yang kamu suka. Hasil daripada usaha ini, kamu boleh ambil mana-mana ya. Hasil daripada usaha ini, kamu isilah idea kamu. Kita akan dapat apa? Itu untuk kesan. Baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen A. Untuk komponen A, anyam peribahasa. Baik, untuk perenggan isi, lebih baik kamu letak peribahasa supaya karangan kamu nampak lebih gramatis, lebih indah apabila dibaca. Jadi, kamu kena tahu, kamu kena mempunyai pengetahuan peribahasa apa yang berkaitan dengan perpaduan. Baik, contohnya kamu boleh ambil peribahasa bagai aur dengan tebing dan meletakkan sedikit ayat penerang di belakangnya untuk menunjukkan peribahasa yang kamu gunakan itu sesuai dengan isi yang kamu berikan. Dan yang terakhir, yang keenam iaitu komponen T, tegaskan isi. Bagaimana kamu hendak menegaskan isi? Kamu pilih mana-mana yang ada pada kotak yang cikgu sediakan ini, kamu pilih satu. Kamu boleh pilih sudah terang lagi bersulur bahawa apa? Kamu tuliskan idea kamu. Jadi dekat sini, kotak I Hebat ini sebenarnya membantu kamu menulis perenggan isi dengan lebih sistematik dan juga kamu dapat menggunakan ayat yang gramatis. Kamu semua faham?